sayang tak ada mak malu lah. Orang tengok. Masa nak buat vlog balik lah weh. Korang nak tengok tak Korang nak tengok tak aku buat vlog? Cuba kalau korang nak tengok, cuba komen. Sebab aku macam okay, by the way, aku dah ada kamera baru. So I mean, bukan lagi kamera baru, phone baru. So the quality of the camera better lah daripada iPhone sebelum ni. So like macam lagi best lah nak vlog kan. Macam aku pun lagi lah rasa macam syoknya vlog kamera cantik macam tu. Tapi storage ni tak adalah banyak sangat pun. Cuma dalam 256 je. Tapi cukup lah kan untuk kita bercakap-cakap. Tak adalah satu video tu sampai 10 minit. Tapi tengoklah kan kita nak buat apa. By the way, hari ni adalah hari raya ke... Sekejap aku tengok hari ni bulan. Hari ni 5 April. So hari ni raya ke 6 lah kan. Hari raya ke 6. And basically aku tak raya mana-mana lagi. Aku baru raya rumah saudara aku yang dekat sini-sini je. I mean dekat Batu Pahat je lah. And aku baru nak pergi Johor esok. Tapi itu pun tak tahu lagi jadi ke tidak. Ya, semua dah naik sekolah, baru kita nak pergi jalan-jalan. Aku pun tak tahu lagi cerita apa. So macam mana life korang? After SPM? Let me put kat sini. Sorry geng, tak ada stand. Okay, so macam mana life korang after SPM? So boleh cerita sikit tak? Okay, aku akan cerita life aku after SPM. Sikit je. So lepas SPM aku terus kerja. Okay, kita tak ada delay wak. Kita terus kerja. Habis SPM terus kerja. Dia selang berapa hari je lah, macam 5-6 hari lepas tu aku terus masuk kilang. Kilang tu aku jumpa dekat FB. Dia memang cari pekerja untuk lepasan SPM. And Siti dah keluar ke? Sekejap. And kilang tu agak problematic. And so aku tak stay kat situ sampai sebulan lah. Dalam 13 hari je weh. And memang problematic gila lah kilang tu kan. Aku nak cerita pun memang panjang gila cerita dia. So to sum up, kilang tu suka buang pekerja. Kau bayangkan selama 13 hari kat situ, hari-hari ada orang bos tu buang pekerja, bawa pekerja baru, lepas tu buang balik. Kau bayangkan lah, dah lah baru first thing masuk kerja. Lepas tu dia nak target capai KPI. Like macam mana budak tu nak capai KPI? Budak tak sampai sehari lagi masuk, pukul 12 dah kena buang. Pukul 8 masuk, pukul 12 dah kena buang. Macam otak kau kat mana? Macam tak adalah. Lepas tu pasal gaji dia. Apa dengar apa cakap ni? Tak tahu. Gaji mula-mula aku masuk situ, dia kata gaji aku dikira sebagai gaji borong. Lepas tu tiba-tiba yang dah last day tu dia kira gaji aku. Dia kira gaji aku guna jam. So aku dapat 70 sehari. Aku macam tahu tak, 13 hari tu bukan sehari tau aku capai lebih target aku tu. Sehari aku boleh capai RM100, 100 lebih, 120, 130. Lepas tu tak ke ngamuk kau kalau dia apa aku cakap, tak ke ngamuk kalau dia bagi gaji kau last minute per jam. Padahal aku dah kerja macam nak gila dah ni, kejar target kan, lepas target. Tapi dia macam HR-nya tu geram ni. Lepas tu okey lah, berhenti lah. Marah. Korang nak tengok tak jamnya? Sabar jap. Aku rasa sebab dia orang jalan jam gila Padahal hari ni hari ke-6 raya. Kau tak tengok yang sana tu jap? Sana tu nampak tak yang jap, mana tangan aku? Yang sana tu.
Itu kat situ jam tu sampai jam kat depan mana namanya? Kilang air tu apa namanya? Fujitec. Bukanlah gila. Ramatek. Ramatek. Mungkin sebab diorang semua dah nak sekolah kan, so diorang balik. Uish, kaki dia. Kau nampak tak? Kau memang padu ni. Aku tak record tapi kita kena acah-acah bercakap. Kau macam kau nampak tak kaki dia kat situ? Dia turun lah. Nampak tak tu? Kau padu babe. Kau memang padu dek. Okay, lepas aku dah berhenti tu, aku selang 3 hari tu, aku berhenti dah dekat puasa masa tu. Lagi 4-5 hari je nak puasa. Lepas tu hari ketiga sebelum puasa tu, 3 hari sebelum puasa, aku kerja dengan Maira pula. Kerja dekat Expo. Tapi sebelum tu kita orang gosok-gosok baju dulu kat rumah dia. So memang dah start kerja lah masa tu. So kerja lah aku Expo. By the way tahun lepas pun aku dah kerja Expo dah dengan dia. So sebab tu lah macam Tapi dekat tak dengan dia bayar? okey je. Kau kena macam situ sikit lah. Okay, so macam okey je aku nak kerja Expo tu. Cuma yelah, lepas tengah raya ni dah menganggur lah aku. Tak ada duit dah aku. Duitnya dah habis dulu dah weh. Habis dekat benda yang bermanfaat lah ya. Tapi okay, nanti sampai rumah aku cerita balik. Okay. Hi guys, so today we're making a video vlog. So apa cerita korang? Aku nak dengar cerita korang. Korang ni tak buat vlog ke? Tak syok gila hidup korang. Korang buat apa? Sebab macam korang kan dah kerja kan. Korang kerja apa? Aku tahu korang dah kerja je. Aku tak tahu korang kerja apa. Jadinya best tak kerja korang. Tempat korang problem tak? Kau okey? Tak lah, kita ni kan dah baru. Lepas tu macam kau expect apa dari budak baru 18 tahun? Tak sampai 18 tahun baru budak lepas SPM. Kau dah expect dia pro kat kerja ke? Macam what the fuck? Macam tak lah. Tak apa, demi mencari rezeki. Tak apa. Kan? Tak apa kan? Mana ni tak payah masuk kilang tu? Tak payah masuk? Tak nak aku trauma masuk kilang. Tak nak masuk kilang. Jadinya siapa yang buat baju, jangan buat baju dekat kilang. Truly hell. Dia buat bilion tu dengan cara yang salah. Dia yang hire pekerja. Lepas tu dia macam sesuka hati dia buang pekerja. Kau faham tak? Macam lepas tu part timer kan kan boleh pilih nak kerja hari Sabtu ke tidak kan. Kilang dia cuti Sabtu Ahad. Ahad tu memang confirm cuti lah kan. Sabtu tu boleh pilih nak kerja ke tak nak kerja. Masalahnya aku baru kerja kat situ seminggu. Like macam suka hati aku nak kerja ke tak. Aku part timer je kan, bukannya full time pun. Lepas tu salah satu sebab aku berhenti, aku kena berhentikan sebab aku tak masuk Sabtu tu. Like macam what the fuck? Wow. Doesn't make sense. Okay, tak make sense langsung lah kan. Lagipun dia tak cakap pun hari Sabtu tu aku kena kerja ke tidak. Dia tanya nak kerja ke tak. Aku cakap kalau aku free, aku free aku kerja. Tapi lepas tu hari Isnin aku datang tu, tiba-tiba pagi-pagi tu aku dah sampai situ, bapak aku dah balik dah. Dia boleh suruh aku kemas-kemas barang balik. Ini aku nak marah ni kan. Tak tahulah otak dia tu fikir macam mana kan. Tahulah dia nak untung kan, nak barang cepat siap kan. Tapi masalahnya aku ni pekerja baru babe. Lagi baru. Tapi sebaru-baru aku pun aku capai KPI sehari 100 lebih dapat. Dah cepat lah. Mana betul lah. Benci lah macam ni. Aku memang tak nak masuk kilang dah. Kilang orang Cina ni aku malah nak cakap. Tapi di Cina yang ni lah seorang ni.
Jadi korang jangan minta kerja kat situ Ui, siapa yang minta kerja kat situ, aku tak nak kawan dia. Kita tak kawan. Tak kawan lah, tak kawan. Cek kawan lain. Kau ingat dia orang nak hack kawan kau. Tak ada kawan dia. Cuba kau tengok kat Facebook, ada lagi tak kerja kosong ni. Malas aku. Lepas tu aku tengok nak komen, aku cakap lah, teruk. Kat sini jangan kerja. Siapa yang cakap anak-anak tu kan, aku pergi FB dia, aku messenger dia. Tak payah kerja situ. Siap lah. Apa viral kan? Cik, wah. Kau jangan bebas sangat nak viral kan? Tak adalah, siapa je yang tak marah kalau kena macam tu. Marah lah. Marah. Aku marah. Kita orang on the way pergi taman ni pula. Tadi kita orang dari Pura. Kita orang pergi nak cari balon nombor 30 seperti anniversary mak aku yang ke-30. Kita orang dah pergi DIY Pura Kencana, tak ada balon nombor. Yang ada balon balon biasa dengan balon corak-corak. Jadi kita orang pergi taman you nak tengok pula. Tengok ada tak? Kalau tak ada, lagi ikut ke? Kalau tak ada, komen kat bawah kita. Bagi cadangan. Tapi malam ni nak ambil gambar dah. Lambat dah korang. Tengok lah, kalau aku rajin edit, aku post So nanti tengoklah korang. Memang kita nak guna, tak ada. Time kita tak nak, memang sepah je aku nampak kat mana-mana. Dasar betul lah. Aduh, lagu India. Ya? Kita hanya punya bersama. Umur Rizwana, ini dah tukar nama ke Umur Rizwana ke dia kakak kau? Umur Kalsu. Kalsu geng, Kalsu. Jangan panggil Umur Rizwana, panggil Umur Kalsu dah sekarang. Member dah kaya, jual ikan dah. Mana ada ikan? Yang ni, wish lawanya. Aduh, lawanya. By the way, ni jam aku rasa mesti sebab double park ni. Daripada ada parking weh. Ni mesti double, sebab double park beli apa ni, T-Life ke, beli Mishu ke, Mixue. Tak adanya. Kalau lobby ni sedang parking. Dasar lah. Tengok ni double park. Dasar. So kita orang berhenti sekejap dekat sini untuk beli loceng dan shawarma. By the way, loceng kat sini dia sedap doa. Walaupun aku tak pernah makan. Ya, kau sedap. Dia orang je. Aku cakap lah sedap doa. Walaupun aku tak pernah makan, dia orang je makan. And shawarma kat sini sangat-sangatlah favourite aku. So kalau tak ada aku akan menangis. Kalau aku tak dapat seminggu sekali aku akan menangis gila-gila. Okay, shawarma kat sini sangat-sangat wajib untuk aku beli. Okay, shawarma yang dekat depan mamak ni. Okay, nanti aku tunjuk kedai dia. Kan macam siapa tak suka shawarma kat sini. Korang tak tahu lah, korang share korang apa sebab kat sini orang ni pun Islam, orang Pakistan Islam. Lepas tu dia ada masuk expo kat sini, kat taman ni dia buat dua orang tau macam dagunya kuat sangat. Kat taman ni dia punya kedai ada daging, ada ayam. Maksudnya ada dua lah, dua meja dia buka untuk daging ayam. Aku suka yang ayam punya, and aku suka yang buat tu orang ayam. Tapi kadang-kadang orang daging buat. Tapi bila orang daging yang buat, aku tak akan beli. Sebab dia buatnya sikit, bagi kentang sikit, bagi ayam sikit, and sos pun deket-deket gila nak mampus. Lepas tu shawarma ada, tapi aku tak nampak ada lagi ketak ayamnya. ada je tu. Lepas tu dia masuk expo, orang daging weh yang buat. Aku tak suka sebab sikit, memang sikit. Tapi macam Pernah beli dapat rasa-rasa juga kan. Pernah lah, RM10 kat expo. Kat sini? Untuk yang ayam. Kalau ayam kat sini taman ni RM7 je. Biasalah dia bayar duit tapak. So aku macam beli je lah kan. Kita beli dah sebulan tak makan. Nangis Dul. Okay, boleh lah.
orang beli loceng yang kat sini. Ni dengan alah korang tak nampak betul-betul kat depan mamak tu itulah kedai shawarma. Sekejap. Shawarma dia je aku rasa yang macam tebal, bulat macam ni. Shawarma lain bulat. Shawarma tempat lain macam penyek-penyek. Macam kan boleh. Tak apalah. Macam mamak. Oh. Okey lain macam.